Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni 30 Mei 2025. Abah Sadiq Abdullah Hashim alaihissalam telah mengeluarkan satu video, kan, video yang menjadi bukti, kan, kepada orang-orang Kristian bahawa Islam yang mereka dengar selama ini, versi mereka adalah Islam yang bukan original. Sebab tu, kan, bila orang Kristian menyerang orang Islam, contoh dia Nabi berkahwin dengan Aisyah di usia dini hari, di usia muda, orang Islam tak boleh jawab. Dan pelbagai tuduhan kepada orang Islam versi Sunni tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab ada termaktub di dalam hadis-hadis Nabi, hadis sahih, dan Abah Sadiq telah menjawab semua soalan-soalan daripada Kristian ni. Saya tahu sikit-sikit kan, pasal yang Aisyah ni. Kan, saya dulu ada baca satu buku, kan, terjemahan dalam bahasa Indonesia, kan, buku Syiah, dan dia Aisyah, benarkah Aisyah berkahwin di usia dini hari? So kat situ saya dapat pencerahan ni dah lama lah, tapi bila Abah Sadiq dah mengumumkan tentang ni, saya akan kupas sikit, kan. Sebab Aisyah, dia meriwayatkan hadis tentang peperangan. Perang apa dalam buku tu saya tak ingat, kan. Tapi kalau Aisyah ada meriwayatkan tentang perang, kan, bermakna, kan, Nabi bawa Aisyah pergi perang. So dia tengok peperangan tu, dia meriwayatkan. So setiap orang yang meriwayatkan peperangan ni, kan, dia mesti berusia daripada lebih pada 14 tahun baru Nabi bawa syarat untuk pergi berperang. So maknanya, kan, bila Aisyah meriwayatkan hadis-hadis tentang peperangan lah apa semua ni, maknanya dia bukan orang budak-budak. Maknanya, kan, dalam kitab tu, kan, Rasulullah dengan Aisyah ni berkahwin semasa Aisyah berumur 17 tahun. Sebab tu bila hadis-hadis, bayangkan hadis-hadis yang muncul, kan, 300 tahun. Okey, zaman Umayyah lah katakan, Umar bin Abdul Aziz kumpul sikit-sikit. Lepas tu naiknya Bani Umayyah ni, kan, lepas tu dijatuhkan kerajaan Abbasiyah lupus semua. So kumpul balik zaman Abbasiyah 300 tahun selepas tu. Hanya berita-berita dengar-dengar, so kumpul Bukhari, Muslim apa semua ni. Tuan-tuan bayangkan, kan. Dan Abah Sadiq juga mendedahkan tentang siapa Aisyah sebenarnya. Dia bukan cakap saja tau, ini bereferensi daripada kitab-kitab sendiri tau. Kalau anda dengar video ni memang kontroversi lah, kan. Yang anda puja selama ni Aisyah, Hafsyah, semua ada dalam video tu. Sama macam isteri Nabi Lut, kan, sama macam isteri Nabi Nuh. Nabi Lut atau Nabi Nuh? Ya, sama. Nuh dengan Lut. Yang ayat-ayat Quran yang turun yang mencela mereka. Bayangkan macam mana Aisyah boleh jadi ketua, kan, perang Jamal, perang unta, kan, dengan Imam Ali, sedangkan Nabi tak bagi keluar isteri dia, kan. Kalau dia dah ni apa semua, dia memang kena duduk di rumah. Tapi, kan, kalau dalam riwayat-riwayat Aisyah, Talhah, Zubair, 3 orang ni yang, kan, orang yang membunuh sebenarnya Osman bin Affan. Dan banyak lagi. Yang paling penting, Abah Sadiq sudah mendedahkan bukan perempuan Yahudi yang meracun Rasulullah SAW. Dia juga Aisyah yang meracun hasil daripada perancangan ayahnya Abu Bakar. Dan kawan baik dia Hafsyah, yang ayah dia siapa? Umar Al-Khattab. Sebab tu bila Nabi wafat,
Anda tengok peristiwa hari Khamis sendiri, tengok macam mana Umar halang, kan? Terus jasad Nabi belum tak respect, Nabi belum dikafankan lagi, depa dah pergi buat undian di Saqifah, lantik Abu Bakar. So ini memang pahit untuk para pencari kebenaran, orang yang mempertahankan mereka selama ni, memang pahit. Tapi inilah realiti sejarah yang akhirnya, kan, kalau bangkai tu kan dia bau busuk, akhirnya kan kebatilan tu akan, semua orang akan tahu juga. So anda boleh kan fikirkan, kaji apa yang seruan yang Imam Mahdi bawa sekarang ni untuk anda semua, anda dan keluarga anda. Ini bukan masa main-main. Ini adalah masanya, kan, kebatilan tu akan dikalahkan, iblis akan disembelih. Sampai bila? Iblis dah 10,000 tahun sejak Adam dulu telah menghancurkan anda semua, telah menghancurkan bumi ni semua. Sebab apa? Sebab dia tak percaya Khalifah Allah tu boleh memerintah bumi ni. So dia dah buat pelbagai kerosakan, dah buat satu sistem sampai ke hari ni, dan kini tiba masanya, kan, dia akan dibunuh. InsyaAllah, semoga mendapat pencerahan tentang ini.